Trader, kalau korang nak trade setup HNS, ini confirmation dia. HNS adalah satu chart pattern yang kita ada highest resistance dipanggil sebagai kepala, dan the previous resistance kita panggilnya sebagai shoulder. Untuk setup HNS ni, kuncinya adalah the first support wajib untuk dia pecahkan. Dan tempat mana untuk kita fokus sell? Kawasan shoulder ini diambil kira sebagai kawasan neckline untuk kita fokus sell once dia retrace. Dalam ni lah tempat yang betul sekiranya orang nak masuk setup yang ada confirmation head and shoulder. Macam mana kita buat? Jom kita tengok dalam chart. Kalau korang tak familiar dengan candlestick, korang boleh tengok di line chart. Tapi pastikan apa yang korang cari sama dengan apa yang korang belajar. Untuk head and shoulder, wajib highest resistance kita panggil dia sebagai head, and the previous resistance kita panggil dia sebagai shoulder. Tapi ingat, kunci untuk pattern HNS adalah the first support wajib dia pecahkan. And ingat, untuk sell kita akan tunggu kawasan shoulder ni yang kita panggil dia sebagai kawasan neckline. Tunggu dia pull back. Dalam ni lah yang kita akan fokus sell apabila lengkapnya confirmation HNS ini. So now kita tanda kotak neckline kita baik-baik dan kita tunggu. Dalam kawasan ini saja yang korang dibolehkan untuk sell. Apabila dia masuk, janganlah korang lepaskan peluang. Kawasan neckline ni, kalau korang dah entry and exit dekat the first support, korang dah berjaya makan lebih kurang 217 pip. Kalau korang hold lagi untuk the second support, korang dah berjaya makan lebih kurang 425 pip. Tapi kalau korang exit dekat the first nearest support sekalipun, tak ada masalah, as long as korang masuk pattern yang betul dan reward yang betul. Janganlah pula ambil 20 pips. Kita nak grow, bukan kita nak scalping. Senang kan? Hujung bulan ni aku ada buat satu webinar untuk kau belajar full SOP lengkap, daripada SOP, direction sampai confirmation. Baru kau ada satu SOP yang quality untuk kau trade sendiri. Tak perlu dah kau nak harap signal, tak perlu dah kau nak harap orang punya guide. Kau cuba trade sendiri pun boleh, tak ada masalah, as long as kau ada SOP. Kau tekan link dekat bio, tekan 3 titik, opening browser and jumpa kau dalam webinar hujung bulan ni. Jangan terlambat, 30 yang terawal register, aku bagi e-book dan e-video percuma untuk kau study sebelum bermulanya webinar. Assalamualaikum.